Nama pun orang Melaka kalau pergi mana-mana wajib ada asam pedas tau. Sebenarnya baru-baru ni Kak Jimla ada bawa family pergi bercuti. Dan tempat yang kita orang pergi ni lain tak berapa nak ada. Memang awal-awal dah standby walkie-talkie ni. Jadinya senanglah kita orang nak berhubung dengan family kita orang dekat belakang. Okey, terima. Terus terang cakap jalan dia memang mencabar. Tapi kalau korang memang nak healing betul-betul nak cari tempat yang tenang, tak ramai orang, Kak Jimla saja sangat korang datang bercuti dekat sini tau. So kita dah sampai. Selamat datang ke Kuala Mu, Sungai Siput dekat Perak. Dekat sini ada beberapa chalet, tapi chalet yang Kak Jimla stay adalah Desa Lestari. Korang jangan terkejut pula, chalet dia memang style macam ni, rumah buluh yang dibuat khas daripada orang asli. Dan dekat sini juga adalah perkampungan orang asli. Tapi korang jangan risau tau, memang selamat. So dekat papan tanda tu dah siap-siap dengan harga yang ditunjuk. Untuk harga chalet tu serendah RM60 saja. Bagi Kak Jimla memang berbaloi sangat-sangat dengan view yang cantik, tenang. Cuma nak ke sini lah mencabar sikit jalan dia. Tapi apa-apa pun kita orang puas hati sangat-sangat. Jom ikut Kak Jimla tour dia punya chalet. Yang macam ni Kak Jimla ambil chalet yang kecil. Kak Jimla ambil 3 chalet tau. Yang chalet yang jenis besar macam ni boleh muat sampai 6 orang. Lepas tu untuk pondok pula kita orang sewa 2 pondok sekaligus. Untuk satu pondok kita orang buat makan-makan. Yang lagi satu pondok pula kita orang buat masak supaya tak berkecap. Masa kita orang sampai ni dapat check in dalam pukul 12 lebih macam tu. So kita orang terus masak. Sebabnya memang lapar. Daripada Melaka nak ke sini 8 jam. Tapi kita orang gerak santai-santai je lah sebab dengan family kan. Dah hari first kita orang sampai hujan pula tu. Tapi Kak Jimla nak bagi tahu toilet dia memang bersih. Yang ni tak silap Kak Jimla, toilet dia baru je lepas renovate. Lepas tu waktu malam korang tak payahlah takut sebab kat sini memang akan ada orang yang jaga. Pagi esoknya pula kita orang nak masak asam pedas ya. Barang-barang basah ni kita orang beli dekat pasar. Sebelum naik ke Kuala Mu ni kita orang pergi pasar siap-siap. Kes asam pedas pula mak mentu dah siap-siap buat daripada rumah. Bila dah sampai dekat sini kita just masak campak-campak je, dah senang. Paling best dekat sini sejuk sangat-sangat tau, macam dekat Cameron Highland tau. Jadinya perut asyik lapar je. So kita orang masak banyak-banyak sampai ke petang. Lepas tu ada kemah ni dia ada jual-jual air, jajan-jajan macam tu. So lepas makan tu lah kita orang enjoy, boleh mandi-mandi. Air dia pun sejuk sebab air yang mengalir ni betul-betul daripada sungai Cameron. Kak Jimla rasa video ni terlalu panjang, tapi kalau korang okey kita sambung part tu, okey?